Kalau income tuan-puan RM10,000, RM20,000 ataupun lebih, cabaran tuan-puan mungkin bukan lagi macam mana nak cari duit, tapi macam mana nak pastikan sebahagian daripada duit yang kita hasilkan hari ini masih menjadi milik kita beberapa tahun akan datang. Sebab lagi besar income, lagi besar juga potensi untuk kita lebih belanja. Sebab saya suka konsep tukarkan sebahagian lebihan cash flow kepada aset seperti emas macam ini. Bila dapat bonus, commission atau lebihan income, kita boleh tetapkan satu bahagian untuk simpanan. Tak perlu pun tunggu harga yang kita rasa paling murah. Kalau matlamat kita jangka masa panjang, yang penting ada perancangan dan konsisten tambahan pegangan tuan-puan. Jadi kalau tuan-puan seorang profesional, usahawan, business owner yang berbetabatan RM10,000 ke atas dan nak mula bina simpanan emas, tuan-puan boleh isi borang set out di bawah ini, ataupun tuan-puan boleh hubungi saya. Saya akan guide tuan-puan sebaiknya tuan-puan. Semoga bermanfaat.